Ni kita. Faham tak? Bagus. Baik. Ni NC tu. Bukan SYM tu. Tak pasal lah. Betul lah. Sarapan pagi. Sarapan gerik. Pulang dah lah ni. Apa? Ni? Ni berapa? Razi. Allah. Okey. Gegar kita ada Tok Imam ni. Hati-hati. Hari yang mantap. Aduh sedap. Kamu di Kemang, aku juga. Kok bisa ya nang? Kebetulan. Hari yang mantap. Aduh senang. Terngiang-ngiang kamu sayang, karena kita berdekatan. Apa bisa kita bertemu walau sebentar, bersenda gurau dengan kelakar. Apa bisa kita bertemu walau sebentar, bersenda gurau dengan kelakar. Ku jamin kamu akan nyaman. Sudah terungkap fakta terkuat, ini adalah hari yang paling mantap. Bertemu kamu hatiku terkoyak, bagai bunga yang wangi semerbak. Wong Feng Hung, aku jadi bingung, kalau gak ada kamu aku jadi linglung. Bang Bing Bung, yuk kita nabung, tak pintung yuk kita ngitung. Buat apaan? Jadi kau bukan aku rapat kamu. Jongin. Elok noh. Elok je. Elok. Elok. Selamat noh. Okey. Malah yang guna. Malah yang guna. Bagi saya main lajak dari awal tu. Bila belakang ada orang ni saya kira balik kena slow lah. Memang dia ayok buang. Dia takut. Ucapan nasihat daripada polis semua ni. Dah jalan jauh. Okey abang noh, naik le luar noh. Berhati-hati di jalan raya. Pergi nak enjoy lah. Tak payah duduk race lah. Kawan pergi mana patah balik? Saya patah balik lah. Main layan penuh lah. Masih teman kami sampai sini. Kalau ikut tu memang sering tapi Nuri dengan kerja. Kita nak ucapkan terima kasih kat pakcik lah sebab dia sanggup escort kita. Semangat nak raih kawan-kawan di ride. Pakcik. Baik. Escort kami sini. Semangat lah. Alah. Raih kawan-kawan. Okey. Selamat balik pakcik. Baik. Jadi kita slow lah. Dia dah ramai. Santai lah. Slow cara ni lah. Slow cara CBR. Jarang bersuara, simpan segala, tenang di luar.
cinta bukan tak peduli, tapi tak semua hati tahu menilai sepi. Lelaki tak bercerita bukan tak ada rasa, cuma belajar terima tanpa perlu suara. Bukan tak jatuh kecewa, cuma tak tunjuk di muka. Kalau nampak tertawa, mungkin dalamnya terluka. Tak minta apa, cuma bernyawa. Langkah perlahan, hati gelisah. Waktu malam jadi sahabat, langit hitam tempat curhat. Bukan perlu peluk dan kata. Susah tak susah? Ah, okey. Ada yang kagak boleh. Ada boleh. Apa dah? Sekali pakai skuter, kontes. Ni macam nanti kau sama ni. Aduh. Lain kali beli beg macam ni RM80 lah. Oh ya. Geluh mahal lagi. RM80 selamat. Dapat dua. Dua. Kalau RM80 sebelah senang. Minyak. Angin depan panas waktu angin panas. Ada angin sejuk. Orang ni dengar kata Pak dia puji Malaysia. Kalau tidak tak pernah yang puji Malaysia. Tidak, Thailand lah. Kali ni Malaysia okey ah. Dia apa kena pergi Thailand ke? Thailand juga. Malaysia ni bolehlah buat rasa-rasa. Thailand pergi merasa makanan sana sedap. Tapi tadi tengok layan corner santai tu. Yang Malaysia. Oh ya. Ni jeli Kelantan. Minyak tak cukup kawan ni. Aduh jam tu ya. Tengok. Lain kali bawa minyak tong pun lepas tu Oh. Ni macam ni. Okey. Boleh kami ni. Pandai kawan tu. Bau lah ni. Depan sampai. Dua balik. Halo. Ramai kembali. Tayang. Depan sampai dah. Tayang dah. Tadi pun sampai letih pun. Nanti kau pakai situ pula. Je. Yang pandai jangan macam mana. Yang kau tutup balik lubang lah. Tutup balik. Dua kali ni. Bila ke Bangkok ni. Kali ni memang rojak lah sebab banyak sisi berbeza sisi model motor. Kawan kita ada kawan baru kita join dengan kita. Dan kena hati budi masing-masing kan. Perangai atas motor je nak harap semua okey lah. Tapi setakat ni cuaca elok lah perjalanan sampai ke sini. Okay ni Rashid. Rashid. Malaysia. Rashid Rashid. Ke sini kan. Dua adik ni. Dua. Oh. Banting mata sama. Apa tadi berhenti kat sana? Berhenti lah. Tengok location jalan. Jalan rail. Jangan terus lah. Apa dia kata okey kalau boleh dekat dekat. Nak cuba petrol dulu kan. Petrol tau. Minyak diri tau. Kata tu minyak habis dekat apa? Kalau kan katakan kalau minyak habis, berhenti dia sama-sama lah. Dia jangan minta nak apa. Kalau lambai ke minyak. Tapi ingat cukup, tapi lagi cukup. Jangan risau lah. Cuma jangan pokok lah. Dia pergi jalan bayar tu. Kena rek dulu dia baru sampai. 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 Dia baru sampai.
lah, kesian lah. Pakat kita mari ganu 1, 2, 3 ramai-ramai kita serbu 1, 2, 3 ganti kita takkan jemu 1, 2, 3 negeri Terengganu memang padu 2, 3 pakat kita mari ganu. Nak sampai Pacang pun jalan jam. Slow. 2, 3 pakat kita mari ganu 1, 2, 3 ramai-ramai kita serbu 1, 2, 3 ganti kita takkan jemu 1, 2, 3 negeri Terengganu memang padu. Amber bawa family ronda Ganu sana sini. Amber naik motor tengok kanan tengok kiri. Lalu batu buruk nampak comel pemandangan. Ramainya orang duk lepak-lepak tepi jalan. Tadi kita memang tak tahu kedai mana kita nak singgah ni. Bila tengok dalam Google Map, zoom ada nama restoran ni, Colek Bini. Nama dia unik kan, Colek Bini. Kita main tengok apa dia maksud Colek Bini. Apa maksud colek kan. Sebelah sini tak tahu maksud colek tu apa dia. Colek Bini. Wah, ni kalau ada nama kedai plek-plek dia suka. Ni ada udang tu. Ada pasal? 3 inci udang. Ui, udang ke tajuk tu? 3 inci. Pasang. Mana tak tahu lah. Dia posisi lagi ya. Kita tu ikan bengkok lah. Ikan bengkok tu macam kita tu peram dia lah. Peram dia macam ikan kesang. Ataupun macam-macam. Macam-macam macam-macam tu. Jalan tak lah. Dia buat ikan masin tu. Dia buat ikan masin. Ikan masin tapi dia hidup. Ikan masin tapi dia hidup. Dia boleh putih. Jadi kita terus ikan kasam tu dia potong sebut ni. Lagi merah. Lagi merah. Tengah bangkok punya ni. Tu. Udang kalah. Tom yam kalah. Mantap. Coba. Bapak kata kau tak kau. Kau bang mana? Dah suka ikan masin. Masin dah. Saya mau okey lah rasa masin. Ada rasa Pantai Timur. Ada rasa chicken toyam misalnya. Yang ni lagi unik. Bangkok. Yang ni tak bisa makan langsung, yang rasa apa? Pasal dia masin ada, masam ada. Lemak ada. Macam-macam ada. Kuih ada. Kelainan lah. Kelainan. Kalau kita makan benda biasa ni. Okey. Kita nak makan kelainan. Ha? Okey. Banyak tu lah. Ada lagi. Tak kata apa? Dapatkan Tumbler semua. Review. Kopi. tak kena nak review, dah kena vlog tu. Dapat ni? Ni hadiah ni? I see. Review boleh bintang dapat. Boleh bini. Review 5 bintang dapat belah ayam. Jadi kita beri ni happy ke Google. Ada Google. Ada Google. Dia kena Google review. Google review dah, Google review. Dah. Hantar dah Google. Ni. Oh ni. Ni video dia apa ni? Dan ni. Boba? Pilih. Lagi boleh buah yang buah. Baik. Kita buah yang buah. Buah lantung tu.
Tak berbintang ni. Berbintang lah. Lepas tu post lah. Oh ni bintang. Daging masak merah. Nasi goreng. Ni 3 poin tu komen. Komen tu buku gambar. Komen. Ni dia kena ambil gambar. Buku gambar. Ha? Buku gambar. Ada letak gambar tak? Dah ada itu gambar. Boleh. Jangan ambil bunga dah. Ambil bunga. Ambil bunga ni tak apa, jangan bunga ni. Teh ais dengan nasi goreng daging merah. Air saiz 10. Lagi kita buat buah. Boleh. Okey. Baik. Mana nak cari kedai je ni? Main minum boleh dah bekas ni untuk anak ni. Di kedai RM2 per bodek ni. Ya. Okey, jom. Okey. Kita dah selesai dah. Makan tengah hari kat sini. Kedai ni dia unik lah, nama kedai dia unik. Restoran Colek Bini. Lepas tu makanan pun nasi dah banyak. Dia punya portion dah banyak. Memang kalau kita musafir tu memang sesuai lah. Kita memang kenyang lah sampai malam ni. Lepas tu dia ada macam hadiah tau. Kita review, buat Google review, bagi 5 bintang, kita buat gambar, kita komen yang baik-baik, dia akan bagi Tupperware. Kalau komen tak baik, dia tak tahu dia balik dengan apa kat kita. Belanggar. Dia lah daerah lah. Ni daerah Macang. Kita nak Malaka Besut. Rakam video kan. Jalan rakam video ni kan. Nampak apa tu? Dalam pura. Kawasan magic. Oh, ada dekat kedai bol lah. Kedai bol lah. Itu semua kena off data. Tidak boleh, jejak. Masjid ni dia buat daripada kayu. Nampak dia jauh kita tahu lah kayu. Tapi yang bestnya dia memang sejuk lah.
Ada udah lama. Ada tu. Ada kalau ada cek. Kamu Anis Mat Saleh. Wah. Semua bilik ni aircon lah. Bilik ni tak ada aircon. Mana ada kau kipas. Aduh. Satu bilik berapa orang?